Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari SPM 2021 kertas 1 soalan 3. So tajuk dia adalah janjang. Dia beri kami suatu janjang geometri lah. Seperti pertama adalah ni, nisbah bunyi adalah ni. Dia minta kami cari nilai maksimum bagi n dengan keadaan hasil tambah n seperti pertama ada kurang pada 650. So kami terus guna formula sajalah. So 217 masuk 1 tolak 2 per 3. Ini adalah 1 tolak 2 per 3 power n. So smaller than 650. So sini kamu dapat 1 tolak 2 power per 3 power n less than 650 per 651. So bermaksud 2 per 3 power n bigger than 1 per 651. So di sini kamu perlu guna log. So bermaksud log 2 per 3 power n ni log 1 per 651. So NLG 2 per 3 bigger than LG 1 per ni. So dia akan menjadi ubah tanda sebab sebab log 2 per 3 dia ada nombor negatif. So n smaller than 1598. So bermaksud maximum n sama dengan 15. B. Dia minta kami cari beza antara sebutan kelima dan hasil tambah semua sebutan janjang itu. Okay. So sekarang kami cari secara asing-asing. Sebutan kelima bermaksud T5. T sama dengan A power A power 4. So bermaksud sini kami akan dapat berapa? 4270 per 81. Okay. Hasil tambah semua sebutan. So kamu nampak dia punya nisbah sebenarnya adalah ni kan. Dia berada di dalam julat ini. Okay. So bermaksud dia ada hasil tambah ke tak terhinggaan lah. So bermaksud kami cari S infinity sama dengan A per 1 tolak A. So this one will get 651. So bermaksud beza mereka adalah 651 tolak nombor ini. So kamu akan dapat 608 11 per 81.